Apa itu keselamatan elektrik? Keselamatan elektrik merujuk kepada langkah-langkah dan amalan yang dilakukan untuk mengelakkan kemalangan serta bahaya yang berpunca daripada penggunaan elektrik. Elektrik merupakan sumber tenaga yang penting dalam kehidupan seharian. Namun ia juga boleh mendatangkan risiko jika tidak digunakan dengan betul. Kemalangan seperti renjatan elektrik, kebakaran dan kerosakan peralatan boleh berlaku akibat kecuaian atau penggunaan yang tidak selamat. Oleh itu, setiap individu perlu memahami kepentingan keselamatan elektrik bagi melindungi diri dan orang di sekeliling. Kepentingan keselamatan elektrik. Keselamatan elektrik amat penting untuk memastikan kesejahteraan penggunaan dan mengelakkan kemalangan yang tidak diingini. Penggunaan elektrik yang selamat dapat mengurangi risiko kecederaan serius, kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Selain itu, amalan keselamatan elektrik membantu memastikan peralatan elektrik berfungsi dengan baik dan tahan lebih lama. Oleh itu, setiap penggunaan perlu sentiasa mengutamakan keselamatan ketika menggunakan peralatan elektrik. Punca kemalangan elektrik. Terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan kemalangan elektrik berlaku. Antaranya ialah penggunaan peralatan elektrik yang rosak, pendawaian yang tidak sempurna dan sikap cuai ketika mengendalikan peralatan elektrik. Selain itu, penggunaan soket secara berlebihan dan menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah juga boleh meningkatkan risiko renjatan elektrik. Oleh itu, langkah pencegahan perlu diambil bagi mengelakkan kemalangan yang boleh membahayakan nyawa. Kesan kemalangan elektrik. Kemalangan elektrik boleh menyebabkan pelbagai kesan yang serius kepada manusia dan harta benda. Renjatan elektrik boleh mengakibatkan kecederaan, melencur dan dalam keadaan tertentu boleh menyebabkan kematian. Selain itu, litar pintas juga boleh mencetuskan kebakaran yang merosakkan rumah, bangunan dan peralatan elektrik. Kesan-kesan ini menunjukkan bahawa keselamatan elektrik tidak boleh dipandang ringan oleh mana-mana pihak. Langkah-langkah keselamatan elektrik. Berbagai langkah boleh diambil untuk memastikan keselamatan elektrik sentiasa terjamin. Antaranya ialah memeriksa keadaan peralatan elektrik sebelum digunakan, tidak menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang basah serta memastikan pendawaian berada dalam keadaan baik. Selain itu, penggunaan perlu mencabut plug selepas digunakan dan mengalihkan penggunaan soket secara berlebihan. Dengan mengamalkan langkah-langkah ini, risiko kemalangan elektrik dapat dikurangkan. Peranan masyarakat dalam keselamatan elektrik. Masyarakat memainkan peranan penting dalam memupuk budaya keselamatan elektrik. Setiap individu perlu sentiasa peka terhadap bahaya elektrik dan mengamalkan penggunaan yang selamat. Selain itu, ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang langkah keselamatan elektrik sejak kecil. Kempen kesedaran dan program pendidikan juga boleh membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kepentingan keselamatan elektrik dalam kehidupan seharian. Peralatan keselamatan elektrik. Terdapat pelbagai peralatan keselamatan yang digunakan untuk mengurangi risiko kemalangan elektrik. Antaranya ialah fuse, pemutus litar dan suis. Keselamatan yang berfungsi melindungi pengguna daripada renjatan elektrik serta litar pintas. Selain itu, sarung tangan penebak, kasut keselamatan dan alat pengunci voltan juga digunakan oleh pekerja yang mengendalikan sistem elektrik. Penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai dapat membantu mengelakkan kemalangan dan memastikan kerja dilakukan dengan lebih selamat. Amalan selamat menggunakan peralatan elektrik. Setiap pengguna perlu mengamalkan cara penggunaan peralatan elektrik yang betul. Peralatan elektrik hendaklah diguna mengikut arahan yang ditetapkan dan diperiksa secara berkala untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Selain itu, pengguna perlu mengelakkan penggunaan wayar yang rosak atau terdedah kerana boleh menyebabkan renjatan elektrik. Amalan mencabut plug selepas digunakan juga dapat membantu mengurangi risiko kemalangan dan menjimatkan tenaga elektrik. Kesimpulan.
Kesimpulannya, keselamatan elektrik perlu sentiasa diutamakan bagi mengelakkan kemalangan yang boleh mengancam nyawa dan merosakkan harta benda. Dengan pengetahuan yang mencukupi, penggunaan peralatan keselamatan yang sesuai dan amalan yang betul, risiko kemalangan elektrik dapat dikurangkan. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan dalam memastikan keselamatan elektrik sentiasa diamalkan dalam kehidupan seharian.